remote ini. Lampu bajaknya guys. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ini aku nak review mainan. Jom kita lihat sama-sama. Ini rupa kotaknya guys. Cantik guys. Mesin bajak 3 dalam 1 guys. Apa yang 3 dalam 1 itu? Jom kita lihat. Buka dari kotak dia macam ni guys. Wow. Lagi ini guys, dalam ni adalah tangan bajak. Boleh angkat batu berketulan menggunakan ini. Itu yang aku katakan 3 dalam 1. Mesin ketuk batu guys bagi hancur. Tapi dalam mainan kita ketuk pasir guys. Aku ada beli slime pasir. Dia ada bagi 2 bateri guys ya. Ini bateri yang pertama, bateri yang kedua installkan dalam bajak ini. Tak tahan, aku dah main dulu sebelum review barang ini. Ini dia sedut air untuk keluarkan asap di dalam exhaust itu. Ada asap di dalam exhaust. Wow! Ini rupa bajaknya guys. Sungguh smart dan nampak real guys. Walaupun body dia material plastik, ini besi ya guys. Dengar ya. Color dia tu yang real tu guys. Dia bagi screwdriver untuk buka. Dia terletak di sini guys. Lubang exhaust dia guys. Ada open dan close. Bila dah buka, bateri dia terinstall dekat sini dan letakkan air di sini guys. Letak di lubang exhaustnya guys. Kunci semula, ikat balik skru bateri dia guys. Cangkuk spare ya guys. Sekiranya patah ke apa ke, sebab cangkuk ini amat-amatlah penting. Dia dekat letak kat sini guys. Dia ada bagi 2. Total ada 3. Remote ini berbagai function guys. Letakkan bateri AA di dalam. So bateri kena beli berasingan ya guys. So jom kita playing dulu. Twist on di bawah ini guys ya. Dia ada bunyi enjin, dia ada lampu. Onkan remote ini. Terus bunyi enjin ni. Ini kita buka. Ini lampu dia guys. Tengok guys, asap. Dia ada color lampu merah ya. Ni lampu bajaknya guys. Kalau tak nak bunyi enjin pun, padamkan bunyi enjinnya guys. Cangkuk pasir bagus kan ni. Lepas tu kita guna cangkuk ni pula. Di hujung ini, tarik saja slot tu dan masukkan lubang macam USB sini di lubang port ini guys. Ni sepit, ni buka button remote control ini. Satu lagi, mesin ni untuk ketuk guys. Jom kita ketuk. Ni macam ni ketuk ni guys. Aku ada IG. Nanti dia ketuk guys ya. Ada bekas-bekas sikit. Tunggu di part 2 untuk aku menggunakan pasir slime itu. Dapatkannya guys. Memang menarik dan cantik. Nampak real sekali. Jika anda berminat dengan mesin bajak ini 3 dalam 1, sila tekan di beg kuning. See you to the next video. Bye-bye.